Sarajevo, Fire, meledak. Okey. Menangkan malam-malam ni buat konten apa? Paranormal, yes. Tak habis-habis hantu tembak seram ni. Tak ada hantu. Tak, lebih takut adalah penyingkiran. Ya Allah. Asal ni konten penyingkiran? Dekat-dekat dah. Okey guys, sebelum tu jangan lupa layan dulu YouTube AI Nazrul. Ada konten sebelum konten ni post. Okey, so apa aku nak buat hari ni, aku tadi petang aku ada bagi brief depa sikit. Aku nak tengok macam mana ilmu percintaan, talent orientasi kita ni. Wih, nak bercinta perlu ada ilmu. Betul. Okey, Kalau tak ilmu tak ilmu berapa tahun dah? Betul juga. Ilmu ni. Okey, so jadi hang buat apa dengan talent guys? So aku minta mereka tulis surat siapa yang mereka nak, lelaki untuk perempuan, perempuan untuk lelaki. Yo. So kita tengoklah macam mana dia tackle lelaki, macam mana dia tackle perempuan tu. Tapi ayat-ayat manis. Ayat-ayat manis macam tu. Okey, alright, okey. Tapi orang yang bagi tu dirasakan. Dirasakan. Yes. Tapi kita tahu. Kita tahu tak? kita tahu. Okey. So, kat situ kita tengok perempuan mana dapat banyak surat, perempuan mana dapat. Sakit. Asal kau tengah jahat sangat ni? Aku memang suka benda-benda jahat. Okey, betul. Bakalan kena baik-baik orang tak layan. Betul. So, alang-alang ni jomlah kita tengok monten-monten barbecue apa ni. Lagi baru kita kumpulkan depa. Okey, let's go. Kita dua naik Flaming. Adik janji. Minta biar jadi. Biar aku jadi tok adik. Okey korang. Korang last barbecue bila? Korang sangat penat lah. Banyak sangat kerja hari ni. Berpeluh nampak ni. Banyak sangat. Macam ni. Ya. Diorang tolong angkat-angkat isi kita orang yang letak. Okey tak tu? Okey tak? Sedap tak? Sedap kan? Mana tahu dah. Watak utama tengok dia. Bukan. Ya, watak utama diam je. Komplain je. Bakar tak mau. Kita orang yang bakar tu kita marah kan? Okey. Terkejut aku. Okey, so aku nak pergi ambil surat-surat depa. So kita pergi kumpul semua surat. Lepas tu macam mana kita nak tahu depa punya nama ke depa dah tulis? Depa dah tulis siapa yang depa dah nak bagi tu. Okey, alright. So sekarang ni kita pergi kumpul and then sebelum makan kita baca surat tu lah. Okey, jom let's go. Wih. Ada love tak tahu? Surat. Okey, jap nampak magic. Magic. Tak ada. Untuk anda. Tak boleh buat. Buat yang sirap. Okey. Oh, bagus. Hari dah tengok siapa bagi ke siapa. Kat siapa tu? Okey, surat. Tutup kipas tak boleh tak? Alah, baru hangat dunia. Set. Apa? Ambut? Lain macam ni. Bau kaki. Ada apa-apa orang surat nak bagi untuk letak di hati, bukan di kaki. Itu memang kena kat hati. Okey. Tak macam tahu dah. Tak pura-pura busy. Tak payah busy-busy, tak ada busy. Sekejap. Alamak, belum lipat lah. Alah, tak apa. Awak. Okey, alright dah. Okey. Macam minta sedekah pula. Itu betul lah. Aduh. Rambut dah cebaka. Dapat. Okey, tidaknya. Tak apa siapa bagi. Surat. Betul kau tak? Bagi. Okey. So macam mana kita panggil depa kumpul and then kita baca depan depa betul. so kita tengok reaction depa macam mana. So jom, let's go. Errol. Yes. Surat-surat ni dah ada kat tangan aku. Betul. Sebelum depa nak bagi depa makan. Betul. Kita kena baca surat depa dulu kan. Isi hati masing-masing macam mana. Betul. Tapi kalau tak ada orang pilih. Allah. Better dalam kolam ah. Better dalam kolam sekali lagi. So aku bagi hang baca lah yang pertama. Okey, boleh. Tapi sebelum aku nak baca tu kan, aku nak agak-agak kan, siapa-siapa yang dekat sini dia rasa dia tak dapat surat.
Aduh. Apa semua kat tangan? Okey, paling banyak lah. Paling banyak vote lah. Cepat. Paling banyak apa? Yang dapat surat. Paling banyak dapat surat. Ha. 1, 2. 3. Ui, tak confident. Itu confident. Yes. Arik nampak macam tak confident. First malam lagi konten first impression lagi memang tak betul. Okey. Okey, jom kita baca dulu lah. Okey. Baca. Aku tak mau baca yang panjang-panjang lah. Ambul, pandai baca. Okey. Alright. Alright, sabar So surat ni untuk Wani tua. Okey, bangun. Boleh berdiri kat depan. Ni tua. Kalau aku tahu siapa lagi ni comeback. Ya. Okey. So surat dia macam ni Assalamualaikum kepada awak yang bertudung rimau. Apa cerita? Saya just nak cakap buat pertama kali saya buat apa ni? Saya just nak cakap bukan saya tahu ini. Ya, faham. Saya just nak cakap buat pertama kalinya saya bertemu awak, saya telah tertarik melihat kecantikan awak. Tapi sayangnya awak terlalu tua untuk saya yang handsome dan muda. Oh, dia ada hashtag tapi bayar. Hashtag. Okey, Wani. Asal-asal kan. Kalau dekat hati tu kan, surat ni dekat siapa yang tulis? Tak ada ke hati Tak ada kat hati. Aduh, pedih. Saya rasa surat ni dari Kim Yu kot. Yakin lah saya. Yakin bagi ya. Yakin lah kot. Tak tahu lah. Jangan jawapan lah. So surat ini bukan milik saya. Okey. Okey, boleh duduk. Bahayalah. Tu dengan rimau Harimau. Lagi satu dia muda. And then dia nak dekat Wani, tapi Wani tua. Tua sangat. Okey, so far jom kita pergi ke surat yang kedua pula. Okey, surat ni adalah untuk Betty. Tapi tak tahu Betty mana. Okey. Betty ada dua kan? Ya, betul. Kita panggil dua-dua Betty mai depan. Alright. Surat dia tulis macam ni. Dulu saya bangun pagi-pagi, selalu rasa benda yang hilang. Tapi selepas saya apa benda ni? Hampa ni tulis Arab ke apa ni? Aku tak faham ni. Oh. Tapi selepas saya join Nasfar team, saya terjumpa sesuatu yang begitu manis. Awak nak tahu tak apa itu yang manis? Nak tahu tak? Senyuman manis. Tapi tak tahu dia baik kat siapa. Tapi tak tahu. Okey, agak-agak hampa lah. Dia bagi kat siapa? Antara kita orang ke? Ya, betul. Dia. Sebab orang kena ada Betty. Pika. Tapi hampa dua-dua pilih siapa dia. Kami rasa surat ni daripada Ayib. Ni mimpi ke awak bagi Aku tersakau. Okey, Ayib, betul ke surat ni pada hang? Jujur Jujur. Surat ini bukan milik saya. Awak pasal apa rasa dia? Tak tahu rasa je. Tak, sebab dia orang selalu gaduh dua. Bukan saya. Tak terniat, tak terlintas nama dia. Aku betul. Tak, bukan dia. Okey, alright. Duduk. So betul lah Nadru. Mereka dua ni suka gaduh Ya, lah. sebab gaduh. Tak ingat seseorang tu kan? Siapa tu? Tak apalah, tak payah sebut lah kan? Kau siapa? Ada lah. Siapa? Tak Kawan-kawan kita juga. Okey, kita risau ni. Siapa dia nak ni? pilih. Aku dah risau. Tolonglah surat-surat yang best sikit. Tu. Ya Allah, depan belakang ada. Wih, tamak dia ni. Ya Allah, depan belakang ada.
So surat ini adalah untuk Kristina. Okey, surat ni ditulis bukan. Tak payah debat trend TikTok pula. Sorry lah kalau tulisan ni tak cantik macam kiss. Aduh, emang tak ada ini ayat-ayat macam zaman sekolah orang. Okay, sorry lah kalau tulisan ni tak cantik macam kiss. Cute lah kiss. Macam keychain. Kalau orang bagi gula-gula jangan ambil tau. Takut nanti kiss jadi milik orang lain. Apa kembang? Apa aku buat konten ni? Tak tahu lah. By the way, ada pick-up line ni. Bintang beribu menghiasi malam. Bulan tersenyum menyinari bumi. Kalau cinta boleh dihitung dalam nama kisah sahaja memenuhi hati. Siap. Weh, padu lah. Nice. Mana. Okey, Kiss. Agak-agak Kiss surat ni siapa yang tulis untuk Kiss? Sebelum lagi teka pula nak kata kata-kata dia tu. Kata-kata dia tu macam budak-budak sekolah sikit. Tapi sweet lah, sweet. Menusuk ke kalbu ni, di hati ni. Sampai. Bintang terhiris, bintang... Itu ayat apa tu? Itu ayat Ramai Kaimi tu. Oh, tu. Okay. Alright. Kira rasa siapa Kis? Saya rasa surat ini daripada... Mungkin daripada... Gapodio. Mungkin. Kantoi pula tu. Dah benar lagi. Apa kisah Pak I? Sebab surat tu dia comel. Comel dan kata-kata dia tu macam... dia teratur. Dan Gapodio ni budak cerdik. So kira macam dia lah. Tapi dia dah tua. Ni macam budak-budak. Bukan umur. Dia pemikiran. Okey. Faiz rasa Faiz bagi tahu. So surat ni bukan milik saya. Okay. Terima kasih. Okey. So, bintang lah, bulan lah. Geli kok no. Betul, aku tak boleh nak baca surat-surat macam ni. Baru 2 hari kita buat orang tadi. Kalau dah seminggu tak tahu lah macam mana ni kan. Aduh. So, jom lah kita pergi surat lain lah. Bapak kena kat aku panjang-panjang. Aku dah baca kurang. Aduh. So, surat ni kepada Mira. Ngak Mira. Macam mak marah dia dengan Amir. Kan marah dia ni kan sudah cinta. Aku suami orang. Okey. Okey. Ke hadapan Mac Kelantan ku, emoji love. Sebenarnya saya aku cemuh lah. Apa lama aku baca apa? Tu. Okey. Sebenarnya saya nak cakap yang saya baca tu. Okey. Oi, bahaya ni. Okey. Sebenarnya saya nak cakap yang saya rasa selesa bila dengan awak. Walaupun di mata orang lain awak ni senyap malu-malu. Malam ni awak nampak lain sikit. Baru tulis ni. Ya, baru tulis. Makin berseri dan cantik dengan cermin matanya. Weh, dia baru tulis. Tak. Tadi sebelum aku montaj, aku rasa ada baru nampak baru duk tulis. Tak tahu. Okey. Tak tahulah sebab apa. Tapi meraang susah. Tapi memang susah awak nak alih mata. Moga kita dapat bertemu lagi sebab kita tak banyak masa bersama. Yelah sebab saya kan nanti yelah sebab saya kita buat TikTok sama-sama okey daripada lelaki yang lemah.
Aku macam tahu lah surat siapa ni. Ya, aku macam tahu. Tapi kita nak dengar Mira. Mira. Saya rasa surat ni daripada Faiz. Tak, kenapa semua perasan yang saya bagi? Bukan dia perasan. Dia bukan perasan. Dia nampak muka macam gatal sikit. Tak, memang korang kejar saya. Mira, kita jangan berharap hidup ni. Faham tak? Kita jangan berharap. Kita ikut je apa yang kita dapat. Jadi keputusannya, surat itu kena jujur kau. Dia boleh tak cut eh? Balik. Bila air rasa. So, surat ini milik saya. Malu dia. Kena jujur kau. Aduh. Simpan lah surat ni Rupanya suka Mac Kelantan. Ya. Okay, next Alfa. Awak aku rasa macam tak ada untuk lelaki lah. Itu tu. Kau perempuan ni bagi sama perempuan. Aduh. Okay, tengok. Okay. Dah. Okay. So, surat ini adalah untuk Faiz. Tahu dah ni. Adakah daripada Mac Kelantan? Ya, itu lah. So, mari kita baca surat dia, okey? Okey. Hai, Assalamualaikum kepada awak yang membaca surat saya. Bukan aku. Bukan aku dia ni. Dia. Okey. Dia tak baca ni. Aku yang baca. Okey. Saya nak cakap good luck and do the best dalam orientasi, okey? Lagi satu, saya nak cakap yang orang dari negeri Kelantan ini memang manis-manis ke? Hahaha. Siapa 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 Kalau ikut surat ni mungkin dia bukan orang Kelantan. Mungkin. Tapi dia saja nak berkenal kan. Betul. Betul. Itu je ke? Saya punyalah bagi effort tadi. Itu je. So Faiz rasa surat ini daripada siapa? Okay, saya rasa surat ni daripada Tika. Amira Bahara. Yakin ke daripada aku? Kau nak cakap ya, Nampak please. harap Nampak aku ke? Sekian. Gatal. Tak. Dok tanya terjawab. Jawab. Okay. So, surat tu ready Surat tu bukan milik Pika. Sorry dah. Alright. Ru, baca pula Ru. Aku baca boleh. Aku dah hati ni dah lah berbunga-bunga untuk Untuk apa? Untuk bini aku. Hanya yang macam-macam. Lepas baru baca surat sikit dah nak berbunga. Okay, so aku baca Ya, right. Wish. laku keras. Agak-agak kat sini siapa laku keras? KO. Okey, kita cuba cari surat KO lah. Sebab macam tak ada lagi ni. Sabar. Okey, so surat ni daripada untuk Kimio. Okey, so surat ni ditulis, "Hai Kimio yang manis dan comel. Pertama kali saya tengok awak, saya dah mula berbunga-bunga. Macam hang, Alfa. Macam hang. Aku pandai kaji yang soal-soal ni. Tapi nak tanya dulu, kenapa rambut awak kerinting macam bulu rambutan? Ih, comel. Semoga kita dapat jumpa lagi. Miau. Wow. Miau Rasa-rasa Kimi siapa? Saya rasa surat ni daripada Kiss. Macam betul dah ni.
Kenapa? Rasa saya. Tak tahu. Rasa gitu lah. Rasa gitu. Nak dengar jawapan dia tak? Okay, boleh. Surat itu bukan daripada saya. Rasa je. Tapi kalau ikut dengan surat ni Afan, aku Betul. duk rasa macam tak pika Betty sebab Betul. depa dua orang ni mulut paling jahat. Betul. Jadi suka kata orang apa semua. Ya ke? Mungkin. Betul. Okey. Next lah. Alright, next. Saya tengok. Aku adalah genggam. Oh, okey. Oh, memang Betty juga. Okay, so surat ni kepada Keun. Tak. Linggis. Nampak tak? Dia punya semangat sampai kasut tak sempat pakai. Betul. Okay, Keun. Ni surat daripada si Manes, dia kata. Assalamualaikum, si Manes pertama. Betul ni. Bukan macam tu. Han ni tak pernah dapat surat cinta ke? Mana aku baca? Tak pernah. Okay. Kalau mengorak macam ni, hayu. Okey, cakap macam ni. Surat ni, Assalamualaikum si manis. Pertama kali aku melihatmu, hatiku merasa geli. Hang pun tak hati baca dah. Asal dia geli pula? Okey, geli. Geli ke keli tu? Ai, sungguh ni nak geli. Tak apalah. Pertama kali melihatmu, hatiku merasa geli. Aku suka cara kau bercakap, personaliti kau pun menarik. Satu je aku nak cakap. Andai kata ada rezeki kita dalam Nasfa, aku harap kita boleh berjaya sama-sama. Entahlah, buah mangga, buah manggis. Bukan pantun pun. Aku dah baca macam pantun. Saja nak suruh senyum. Aduh, hai. Kebahagiaan bagi saya Kerana senyuman. kerana mana? Kerana senyumanmu adalah Kebahagiaan. kerana senyumanmu awak adalah kebahagiaan bagi saya. Okeylah, bye. Tekalah siapa? Siapa siut? Hang rasa surat ni daripada siapa? Saya rasa Kisut. Kis saya ni. Tak kis. Keon, bagaimana rasa Kis? Kita selalu borak lah. Kita sama borak? Ya. Ya ke? Iyalah. Okey. Dengar jawapan je, jangan sakit Sorry. Jawapan dia, surat tu memang milik saya. Weh, seronok. Weh, lain macam. Daripada awal masuk, ini paling seronok. Ini paling seronok, weh. Aku rasa dia kena ada awet tu. Yo. Aduh. Blushing tak, weh? Bashing lah, jujur lah. Macam mana muka blushing je lah. Okey. Boleh duduk. Aduh, macam-macam lah. Itulah. Okey, alright. Okey. Kita berbaki lagi 1, 2, 3. Siapa? kat Kat sini, siapa yang tak dapat? Mungkin ini apa punya kan. Okey? Tapi jangan berharap. Takut sakit? Ya. Okey. Okay. So surat yang seterusnya untuk Faiz. Dah cakap dah, memang dia orang kejarkan saya. Betul. Okey, jom kita dengar surat ni ya. Ui, pendek je. Hai Abel, elok sungguh today. By the way, gula orientasi. Semoga sama-sama dapat permanent. By the way, please pass dekat Keun. Tolong. Tolong pass kat Keun. Keun bagus. Orang sabar. Orang yang kejarkan saya memang dia effort dia tak ada lah. Itu je. Nah. Ambil. Okey, Keun. Hang rasa surat tu
dia bagi kat Pak tapi ada plot twist. Hang rasa siapa dia? Sekejap saya fikir Ustaz. Ni yang pakai tutup mata ni. Mira. Ya, Mira. Kenapa rasa saya? Sebab comel kot. Sebab comel. Tak, saya pilih random je. Ikut firasat saya. Sebab kenapa saya? Sebab comel. Geli. Okay. So Mira, betul ke surat tu daripada hang? Surat tu bukan daripada saya. Sebab comel. Sebab comel. Okay, kat sini kan, sebelum aku baca surat kedua terakhir, aku nak siapa yang tak dapat surat, sila bangun. Okey lah, at least bangun. At least bangun kan. Malunya. Okay, tengok. Tu, jom. Adakah surat antara yang ketiga-tiga ni? Yang ni tak tulis nak. Okay. Surat ni untuk Barak. Untuk Kim Yo. Aduh, dah lah bangun dah kena duduk balik. Tak takut ada plot twist dia boleh jadi. Okay. Surat ni dia tanya, kau single? Galak. Oh, galak. Sedarlah hang tu tak laku. Tak apa. Akak kan ada. Akak. So Kim Yo rasa surat ni daripada siapa? Saya rasa surat ini daripada Atira. Saya rasa je. Happy. Tak tahu lah betul ke tak. Kenapa rasa aku? Rasa je. Aku semua rasa je. Aku tak tahu betul ke tak. Confident lah. Tak confident. Tak Just confident. rasa. Okay, surat itu bukan milik aku. Surat ni tanya, kau single? Single ke? So jawab kepada yang tanya tu, saya taken. Melepas dah weh, melepas dah. Melepas dah. Audio pun melepas dah. Habis dah, ampun dah melepas dah weh. Aduh. Okay. So, surat terakhir dah. Yes, terakhir dah. Ya Allah. Oh, nak boleh makan barbecue dah ni. Betul. Ampun nak makan ke? Okay. Surat terakhir ni dia agak special sikit. Betul. Tapi surat ni dia lelaki kepada perempuan lah. Right. Untuk siapa, kita tak tahu. Kita dengar dulu ayat dia, okey? Assalamualaikum awak. Sebenarnya apa dia ni yang betul? Assalamualaikum awak. Sebenarnya start masuk Nazfa, saya tertariklah dengan awak. Awak comel, cantik. Tapi bila saya pandang awak, tenang je. Entah kenapa ramai-ramai orang saya pilih awak. Dan saya tulis dari hati. Dari saya mandi. Asal dia dengar mandi. Kau dah tulis ni. Dari saya mandi. Oh, dari saya mandi. Dari saya mandi, saya fikir nak tulis apa. Hihi. Contoh kalau Nazfa open partnership, saya akan pilih awak dan perjuangkan sampai berjaya. Tapi jangan salah faham. Surat ni bukan untuk awak, tapi yang berjaya buat saya terpikat. Kakak awak. Kakak awak. Kakak awak. So, surat ni daripada kepada Betty lah rasanya. Tak tahu sebab dia tulis secret. Okay. Jadi di antara girl yang ada kat situ, perempuan yang ada kat situ, siapa rasa surat ni dia Untuk tuju dia. untuk dia, sila bangun. Bangunlah. Kakak. Macam mana hampa tahu? Suruh dia bangun. Oh, hampa memang kalau ada hubungan apa masih adik-beradik macam tu. Okey, faham, alright. Kita sila ke depan. So, rasa-rasa ini surat daripada siapa?
Memang untuk Pika ke? Tak tahu. Tak tahu. Saya rasa surat ni dari Fahmi. 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 Tiba-tiba nervous. Nervous. Kenapa tu? Memang tu dia ke? Oh, tak. Okey. Okey, kenapa? Hey. Asal jadi? Okey. Kenapa Pika pilih Fahmi? Sebab aku rasa yang lain tak kot. Aku rasa hang je. Sebab hang je banyak cakap dengan aku. Okey, faham. Ha. So, nak tahu jawapannya? Ya, tak apa, ready je. Okey. Sebenarnya surat tu adalah milik aku. Lain macam lah. Macam lah apa ni. Dia dah macam mesti ada something ni. Tak apa dia tiba gigil lah tangan. Dia mesti ada something. Sebab tu dia macam semua orang suruh Pika bangun tadi. Betul. Baru tiba-tiba Pika boleh pilih ni. Tapi aku rasa kena tanya Fahmi, betul ke untuk dia? Okey, betul. Ha. Sebab surat ni betul milik Han. Tapi tak tahu betul ke tak Pika kan? Yes, memang betul dia. Ya Allah, aku baca tinggal. Duduk. Duduk. Okey. Okey. So aku rasa setakat ni je lah konten aku. So yang mana tak dapat surat tu jangan kecewa. Mungkin hampa ada lagi special sebab depa tak nampak special hampa tu. Betul. Betul. Siapa yang tak dapat surat? Siapa tak dapat surat? Bangunlah, bangun lah. Oh, Fahmi tak dapat kot. Bangun. Oi. Oh, tak apa. Mungkin biasalah kadang-kadang orang yang handsome ni dia tak nampak lah. Betul. Sebab orang yang tak handsome ni yang selalu depa macam nak jaga hati. Weh, handsome lah. Yang dah handsome dia takkan puji. Dia takkan puji dah. Weh, handsome lah. Dia takkan Aku sakit sikit sakit sebab apa tu? sebab macam Fahmi tulis surat untuk si Pika. Tapi Pika tak tulis surat untuk Fahmi. Aduh. Tapi tak apalah. Tak apalah. Yang mau tak dapat surat ni jangan risau. Kita makan dulu sekejap lagi, okey? Alright. So aku rasa itu je lah konten aku pada kali ni. Jangan lupa pada nanti next konten pula. Yes, mungkin betul. kita ada konten cinta-cinta pula ke. Mana nak tahu kan. Tapi yang pastinya aku nak hampa bersedia. Okey, untuk next konten yang akan datang. Momen sebanyak mana yang mungkin, okey? Baik. So malam ni hampa dah happy kan. So next konten kita tak tahu apa yang berlaku lagi. So bye bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.